Hari ini kita akan belajar tentang bantuan dan sokongan moral kepada negara. Jom semua! Kiviaan, Linkesh, lihat poster ini. Pusat Derma Darah Negara menyeru rakyat menderma darah. Nampaknya, bekalan darah di Pusat Darah Negara semakin berkurang. Keadaan ini amat membimbangkan. Betul, Linkesh. Apakah yang kita patut lakukan untuk meringankan beban kerajaan? Saya cadangkan kita sebarkan kempen ini dalam WhatsApp Persatuan Penduduk di taman kita. Kita berharap mereka boleh turut serta dalam kempen ini. Betul! Betul! Linkesh, tindakan kamu merupakan salah satu cara memberikan bantuan dan sumbangan kepada negara. Ya, Steven. Pada masa yang sama, kempen ini membantu kerajaan menambahkan bekalan darah untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Bantuan yang diberikan juga dapat mewujudkan kesejahteraan kepada negara kita. Betul, Kaviaan. Jika begitu, saya juga ingin berkongsi maklumat mengenai kempen ini dalam media sosial ayah saya. Tindakan kamu semua merupakan amalan yang terpuji. Bagus! Sekarang, berikan contoh bantuan dan sokongan moral yang pernah kamu berikan kepada negara kita.